Cukup je 15 minit tengok balik dalam kereta. Okey, untuk kereta MPV ingat kena pakai 2 tin easy pembasmi lipas. Dan ini adalah hasil dia. Tengok ada barang tak ada barang. Woi. Tak apa. Jangan usah risau, getir. Kita ada penutup dia kan, kita isi lipas lagi. Woi, lagi mana mau lari? Sini ada. Woi. Sini lagi ada tak? Kita tengok belakang. 2 tin easy baru cukup untuk MPV tau. 2 tin easy. Cukup untuk MPV. Tengok dia dalam. Oh, ni ada. Oh, melekat kat sini. Kan? Ui, ni kalau aku kutip banyak tu. Sana pun ada lagi tu. Jauh sangat lah. Jadi gunalah easy pembasmi lipas. Gunakan 2 tin easy untuk membasmi lipas dalam kereta. Ini baru sikit ni. Aku tak tengok habis ni. Ni kalau tengok habis ni, jangan ingat kereta baru tak ada lipas. Itu je aku cakap. Jangan ingat kereta baru tak ada lipas. Cuba dulu. Kereta ni tak sampai lagi 3 tahun dah ada banyak lipas macam ni. Korang cuba try dulu untuk kereta korang. Okey, 1 tin easy untuk kereta sedan dan compact car. 2 tin easy untuk MPV. Tapi 2 tin lagi murah. Begitu dekat Pekunin terus. Okey. Ingat, stok terhad sampai sekarang. Harga eksklusif untuk korang semua yang tengok video ni. Marem.